ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian, kita pada ayat 85-86 bagi kalian memiliki tafsir bin Katsir, tahzib tafsir bin Katsir. Tolong buka pada jilid yang kelima, muka surat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Dan sungguhnya saat kiamat itu pasti akan berlaku, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu Allah, dialah yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Jadi setelah menjelaskan kekuasaan Allah yang menurunkan berbagai bentuk hukuman ni, kemudian Allah menguraikan secara umum kekuasaannya menciptakan langit dan bumi sebagai satu khulasah, talkhis kepada ayat yang lalu. Imam Ibn Qayyim dalam tafsirnya Nazmul Durar menghubungkan ayat ini dengan ayat lalu dengan memunculkan dalam benak fikiran satu pertanyaan yang boleh jadi diajukan seseorang, iaitu mengapa Allah membinasakan kaum yang dia sendiri menciptakannya, padahal tentu saja dia telah mengetahui bahawa mereka akan derhaka. Nah, jadi ayat-ayat ni menurutnya adalah jawapan kepada pertanyaan yang muncul itu. Inilah satu perbezaan yang dapat kita lihat cara fikir Imam Ibn Qayyim dalam Nazmul Durar, bahawa cara fikir luar kotak yang sangat ajaib itu. Jadi apapun hubungan yang kita pilih ataupun dikemukakan, yang jelas ayat ni menyatakan bahawa dan tidaklah kami ciptakan langit dengan ketinggian dan luasnya serta berbagai bentuk bintang dan planet yang menghiasinya, dan tidak pula kami ciptakan bumi dengan segala makhluk yang ada padanya, dalam permukaannya, dalam perutnya, dalam tanahnya, dan demikian juga apa yang terdapat di antara keduanya, langit dengan bumi, baik yang telah diketahui manusia ataupun belum lagi diketahui oleh mereka. Tidak kami ciptakan semua itu melainkan dengan hak, iaitu disertai dengan kebenaran dan bertujuan benar, bukannya permainan, bukannya perkara bersifat sia-sia. Jadi itu antara lain kami ciptakan untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang menjadikannya bukti keesaan Allah SWT, menggunakannya dengan baik dan membawanya untuk beramal saleh. Dan sesungguhnya kiamat di mana masing-masing manusia akan diminta dipertanggungjawabkan, diberikan balasan dan ganjaran yang hak pasti akan datang. Jadi yang demikian ni tegaknya perkataan al-haq dan keadilan yang merupakan tujuan penciptaan segala makhluk ini. Jadi maka kerana itu wahai Muhammad SAW, jangan hiraukan kecaman dan makian siapa saja mendustakanmu. Maafkan mereka dengan pemaafan yang baik. Itu semua kerana sesungguhnya Tuhanmu yang selalu berbuat baik dan membimbingmu wahai Muhammad SAW. Dialah yang maha mencipta, menciptanya pula berulang-ulang dan maha mengetahui dengan segala sifat, ciri, kelakuan, tabiat segala makhluk yang diciptakannya itu. Kalau kita perhatikan perkataan digunakan Allah kat sini, wal khallaqul alim, setengah kiraan baca khaliqul alim, seperti disebut oleh Imam Baydawi dalam tafsirnya. Kalau khaliqul alim ni kiraan Uthman dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Kalau khallaq dari sudut bahasa Arab, ini sighah mubalaghah yang merujuk kepada banyak dan juga merujuk kepada sedikit. Khalaq ini. Jadi kalau sebut perkataan khaliq, dia merujuk kepada banyak ataupun sedikit. Tapi kalau sebut khalaq, dia merujuk kepada banyak, berulang-ulang penciptaan yang Allah jadikan itu. Bahkan sampai kali ini ada setengah-setengah hutan besar di dunia. Ada makhluk yang duduk kat situ, inseknya ke ataupun reptilenya ke yang hidup kat situ. Setiap hari ada penemuan yang baru, ada binatang yang ditemui dalam airnya ke, dalam hutannya ke, yang berterbangan di udaranya ke. Yang merujuk kepada khalaq. Mana penciptaan Allah ni satu benda yang bersifat infinity, yang tak mampu untuk dibayangkan. Dan dalam penciptaan itu terasnya adalah alim, pengetahuan Allah SWT yang bersifat dengan segala ilmu, wisdom, hikmahnya. Imam Utari Syarawi membawakan contoh, menarik contoh bila kemukakan ni, iaitu kalaulah manusia ini juga mencipta, manusia buat kereta, manusia buat kapal terbang, buat kereta api, memberikan kebaikan kepada orang lain, contoh yang telah kita lihat perkataan i'rad pada kuliah yang lalu kan. Tapi bezanya penciptaan manusia, penciptaan Allah ni, manusia buat satu benda, dia tak nampak outputnya ataupun impak selepas itu. Dia cipta telefon, betul lah, dia merupakan satu perhubungan sama manusia, memudahkan untuk komunikasi. Tapi apa terjadi kalau telefon itu besok tak digunakan, dia campak ke mana ke, dia ada bahan radioaktif contohnya. Kalau mereka buat aircon untuk memberikan cuaca yang dingin, yang tenang, kondusif dalam waktu bekerja, satu nikmat yang Masya Allah hebat sekali. Tapi apa jadi dengan aircon tu bila dia sudah tak boleh digunakan lagi, obsolete nanti,
bagaimana? Dibuang dengan alam sekitarnya menjadi lebih kotor. Begitu juga kenderaan yang terpaksa ditinggalkan jadi kenderaan yang terabai begitu untuk waktu yang lama, memburukkan pandangan, ada kesan-kesan yang lain di sudut persekitaran, ekosistemnya. Itu manusia punya penciptaan. Dia dilakukan dengan keilmuan manusia yang sifatnya terbatas, tapi seolah tak ada penyelesaian. Kalau nanti selepas digunakan dibuang, apa kesannya kepada alam sekeliling, itu manusia tak mampu untuk fikirkan. Cuma sekarang ni barulah mereka pergi kepada dunia yang lebih maju untuk melihat segala benda tu boleh recycle. Itu pun sebahagiannya saja. Tapi beza daripada ciptaan Allah, kata Imam Muntawali Sya'rawi tafsirnya, iaitu sebagai contohnya lembu yang Allah jadikan, najisnya pun masih boleh digunakan sebagai baja. Pokok yang Allah jadikan, walaupun batangnya itu keras, tapi kalau dikacip, dipotong kecil-kecil, nanti boleh dijadikan baja. Barangkali di tempat negara maju dah lama lakukan demikian. Pokok-pokok itu bukan saja tebang, nanti dikacip, dikecilkan, dikisar menjadi kecil, batangnya, daunnya semua boleh menjadi baja untuk tanah. Nampaknya tidak ada yang sia-sia daripada ciptaan Allah SWT. Di bawah sifat yang dinyatakan inna rabbaka huwal khallaqul alim, bahawa penciptaan Allah ni memang super hebat, bahawa segala hasil ciptaan itu ada gunanya kerana ia berprinsipkan kepada ilmu yang teguh, ilmu yang unggul. Di sini Imam Ghazali membezakan di antara ilmunya manusia dengan ilmunya Allah SWT. Ilmu manusia itu sifatnya terhad, terbatas, tetapi ilmunya Allah SWT segala serba-serbinya, segala sudut-sudutnya adalah kebijaksanaan belaka. Masya Allah. Jadi perkataan yang digunakan juga dalam ayat ini dapat kita lihat bil haq. Jadi perkataan hak ini, di samping apa yang telah saya jelaskan sebelum ni, perkataan hak ini juga merujuk kepada kebenaran yang tertanam dalam setiap makhluk, yang pada akhirnya akan nampak dengan jelas ke permukaan bahawa Allah SWT telah menetapkan sistem yang semuanya ini penuh dengan kebijaksanaan. Jadi dengan demikian, walaupun kebaikan, keburukan, kebenaran, kebatilan, silih berganti, kematian yang manusia nampak sebagai keburukan, tapi di hujung semuanya kebaikan belaka, kerana sifat yang daripada Allah ni tadi, Al-Alim, yang menyertai perkataan Al-Haq. Pernah kita bincangkan satu masa dahulu surah Al-Anbiya ayat ke-18, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bal naqzifu bil haqqi al batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Kami melontarkan perkara yang hak itu ke atas kebatilan, maka ia menghancurkannya, maka serta-merta yang batil itu akan lenyap. Dengan demikian, bila pada satu waktu kebatilan nampak menandingi kebaikan ataupun kebenaran ataupun hak ini, atau nampak mengalahkannya, perkara itu sebenarnya hanya bersifat sementara. Nanti kebatilan itu tetap akan dihapuskan, sebagaimana pernah kita bincangkan dalam surah Ar-Rum yang lalu. Jadi sebahagian buktinya adalah keadaan umat Nabi yang terdahulu. Mereka ni tampil sebagai gagah, mereka tampil sebagai bangsa yang maju, perindustriannya, pencapaian perniagaannya, tapi kebatilan itu tidak akan dapat bertahan, ia tetap akan dihancurkan. Kerana perkataan digunakan oleh Allah di sini, mereka teras kepada penciptaan dan juga kehendak kami adalah Al-Haq, maka Al-Haq ini tetap akan muncul, akan timbul, akan menenggelamkan segala bentuk kebatilan. Bal naqzifu bil haqqi al batil fayadmaghuhu, akan berlaku ad-damghu di situ, akan berlaku menghancurkan. Maknanya kebaikan itu tetap akan menghancurkan kebatilan, walaupun kebatilan itu kau tengok begitu kuat, begitu banyak sokongan, tetapi semua itu akan berakhir. Jadi ayat-ayat yang merupakan kelompok akhir surah ni adalah selari kalau kita lihat pesan-pesannya, tausiah-tausiahnya, huraiannya daripada awal surah ni, patternnya begitu konsisten. Kita dah lihat daripada awal surah ni merintahkan Nabi untuk membiarkan kaum musyrikin ni jangan peduli pada mereka dan jangan dilengahkan oleh angan-angan kosong, dan akhirnya mereka akan ditimpa ketentuan Allah sebagaimana ketentuan hukuman yang berlaku pada umat-umat yang derhaka tu. Jadi bila menyatakan rabbaka huwal khallaqul alim, sungguhnya Allah Taala dengan penciptaannya, dia maha mencipta lagi maha mengetahui atas ketapan-ketapannya, dan telah kita lihat berilah keampunan mereka, iaitu berilah maaf kerana perkara itu merupakan kebaikan untukmu dan untuk mereka. Adapun untukmu kerana itu menunjukkan ketinggian budi pekertimu wahai Muhammad SAW, dan ini merupakan ganjaran yang akan mengajak, mengundang lebih ramai orang untuk simpati dengan dakwah kamu, dan mereka akan masuk Islam. Mereka akan melihat bagaimana sifatmu dengan penyayang, akhlakmu yang mulia itu, kesabaranmu menghadapi kesukaran dan bentuk penekanan kezaliman berlaku padamu, dan itulah perkara yang telah menjemput menarik begitu ramai mereka di barat sana untuk masuk Islam. Bila mengkaji tentang pembukaan kota Mekah di mana Nabi telah memberikan kemaafan kepada sekalian yang melakukan kejahatan kepada baginda SAW, dan kita telah bincangkan pendapat oleh Ibn Katsir yang mengatakan bahawa surah ni coraknya adalah surah Makkiyah, maka pada waktu itu belum ada kekuatan umat yang membolehkan mereka untuk menentang dan mengangkat pedang
terhadap golongan yang memerangi, menzalimi mereka. Tapi corak surah Madaniyah yang akan kita pelajari selepas ini adalah kebenaran untuk qital dan juga ayatus saif, iaitu ayat yang benarkan mereka untuk mempertahankan diri, bahkan memerangi mereka yang degil dan ingkar. Jadi as-safhu ni dapat kita lihat sebenarnya tidak begitu tepatlah kalau diterjemahkan dengan makna kemaafan yang sinonim dengan perkataan al-afu. Bulan Ramadan yang lalu kan kita selalu berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu afu. Kalau as-safhu ini adalah sifat memaafkan disertai dengan tidak mengecam kesalahan orang yang lain. Itu sebab saya galakkan tuan untuk baca tafsir Ibn Katsir, kerana huraian dikemukakan dalam tafsir Ibn Katsir yang telah diterima ratusan tahun di berbagai institusi, di berbagai universiti, di berbagai pondok, di berbagai sekolah tinggi, sekolah Islam dan sebagainya. Begitu lama penerimaan oleh ramai orang Islam terhadap tafsir Ibn Katsir ini kerana huraiannya yang begitu mudah untuk kita faham dan menepati maksud ruh ayat yang ada ini sebenarnya. Jadi perkataan safhu ini berarti datang perkataan safhah. Perkataan safhah, safhah ni maksudnya muka surat lah, safhah. Kata Imam Al-Asfahani mengatakan as-safhu ni lebih sukar untuk diamalkan dibandingkan dengan al-afu. Kalau al-afu ni memaafkan, tapi kemaafan itu didahului oleh kecaman terhadap kesalahan, dan ini berbeza daripada as-safhu. Kerana as-safhu ni bukan saja maafkan tapi menelan semuanya, tidak mengecam kesalahan yang dilakukan mereka. Seumpama kesnya Nabi kita SAW lah, mukaan kota Mekah, dengan kata-kata baginda samalah dengan kata-kata Nabi Yusuf kepada abang-abangnya selepas terserlah segala keburukan mereka itu la tathriba alaikumul yaum. Ingat tak ketika kita baca surah Yusuf sebelum ni, dan kata Nabi SAW kepada sekalian kaum musyrikin yang merupakan ada kaitan persaudaraan dengan baginda, mereka merupakan umat Quraisy. Nabi mengatakan izhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu semua, kamu ni bebas. Ini makna as-safhu, berbeza daripada al-afu. Jadi kalau kita lihat perkataan maaf ini berarti menghapuskan. Jadi kesalahan yang dihapuskan atau kertas putih itu mungkin masih lagi ada kesan-kesannya, bekas satu tulisan yang dihapuskan itu. Tapi kalau sebab perkataan as-safhu ni membuka lembaran baru, segalanya baru, segalanya baik-baik belaka, segalanya bersih, tidak ada sedikit pun kesan ataupun bekas pada muka surat lembaran baru itu. Sebab dipanggil tasaffuh, muka yang baru, new chapter. Kalau sebut al-afu ni tadi, maka dia memadamkan, mungkin ada kesannya lagi. Maka ni dari sudut lugawiyahnya perbezaan dakiknya perkataan Quran dalam konteks ini, iaitu ia pengajaran kepada Nabi SAW dengan akhlak baginda. Kerana cabaran yang dialami pada ketika itu begitu pahit, begitu mendalam, kerana tuhmah dan kata-kata tindakan yang dilakukan oleh puak musyrikin kepada Nabi SAW membawa sampai kepada kewafatan di sini tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Jadi bila Allah menyatakan di sini bentuk as-safhu itu, iaitu suruhan fasfahis safhal jamil, beri kemaafan yang indah, yang cantik, itu dia membawakan beberapa maksud. Maksud-maksud itu cukup menarik lah kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir. Contohnya seperti katakan Imam Marawi dan tafsirnya. InsyaAllah saya akan bawa konten ataupun konteks kepada as-safhu al-jamil yang dikehendaki itu. Itu dia mengajar kita prinsip dalam memberikan kemaafan ini, mestilah hati itu dilapangkan, berjiwa besar lah. Mereka kata nak kena move on lah. Berbagai istilah digunakan pada waktu moden ni sebenarnya telah disentuh, disebut oleh Quran yang begitu jelas sekali. InsyaAllah perkara ini akan saya bawa dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.